Apabila memasak, kadang-kadang ada ramuan perlu ditukar sebagai sentuhan akhir untuk menyempurnakan masakan. Dalam trading, sentuhan terakhir itu ialah menilai dan menyeimbangkan portfolio. Dalam 30 Days Trading Recipe minggu manisan ini, kita lihat bagaimana untuk semak prestasi supaya dagangan anda kekal baik. Tetapkan tempoh untuk menilai semula prestasi sistem. Umpama melihat semula menu dagangan, adakah perlu kurang atau tambah ramuan? Pertama, lihat jumlah entry. Kedua, lihat pulangan berdasarkan risiko diambil setiap entry. Ketiga, dapatkan purata. Pulangan setiap entry dikenali sebagai jangkaan pulangan, expectancy. Keempat, kaji apa perlu diperbaiki terutamanya daripada sudut pengurusan risiko. Penilaian prestasi secara berkala dan pelarasan penggunaan equity adalah asas untuk kekal lama dalam dagangan. Bila risiko dan pulangan seimbang, portfolio jadi lebih stabil. Kalau nak belajar cara menilai dan menyeimbangkan portfolio dengan betul, join sesi Live Education XM bersama saya. Selamat berpuasa.